Teori sastra era klasik merupakan asas utama yang membentuk kerangka intelektual bagi kritikan sastra era moden. Sastra era klasik ini bermula pada zaman Yunani kuno, iaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masihi dan berlanjutan sehingga kegemilangan Empayar Rom. Kemunculan tokoh seperti Aristotle dan Plato dan lainnya menguatkan lagi berkaitan dengan teori sastra era klasik. Perkataan teori adalah berasal dari Yunani, iaitu theorio, yang membawa maksud pemandangan. Menurut Mike Ball 1985, sebelum memahami definisi teori sastra era klasik ini, eloklah dipahami terlebih dahulu makna teori menyebutkan a theory of a systematic set of generalized statement about particular segment of reality. Lewat bahasa pustaka edisi keempat, sastra pula membawa maksud bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab bukan bahasa basahan. Menurut Danziger dan Johnson 1983, kesusastraan merupakan seni yang menggunakan kata-kata tanpa memperhitungkan persoalan sama ada kata-kata itu tertulis atau sekadar diucapkan secara lisan. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, klasik membawa maksud mempunyai sifat-sifat lama atau tidak dipakai lagi. Yang disebut seperti Plato dan Aristotle merupakan tokoh Yunani yang terpenting. Tanggapan tokoh-tokoh pada era ini terhadap fenomena seni dan sastra telah memunculkan beberapa teori seperti konsep seni sebagai suatu peniruan. Plato yang memulakan tradisi teoretikal ini dengan tanggapan terhadap fenomena seni yang disifatkan sebagai hasil tiruan alam hakiki. Manakala tokoh seperti Aristotle, beliau juga menggunakan teori peniruan yang disebut dengan istilah mimesis. Konsep mimesis ini, beliau mengemukakan 4 konsep peniruan berdasarkan penggolongan jenis puisi. Melalui ini, muncul pula beberapa teori seperti teori tragedi, teori epos, dan teori komedi. Kesusastraan dalam era klasik juga ditanggapi berasaskan kepada fenomena lain seperti kesan yang dihasilkan dalam kegiatan persembahan sastra. Persembahan teater dan drama misalnya dipercayai mendukung hasrat kesusastraan untuk memberi emosi penonton. Kesusastraan daripada sudut ini telah disifatkan oleh Aristotle sebagai usaha memberi kesenangan dan harmoni dalam emosi manusia. Melalui teori sastra era klasik ini juga muncul golongan yang beraliran romantisme yang dipercayai bahawa penyair tidak sepenuhnya bergantung kepada konsep pewahyuan atau bergantung kepada kegilaan yang kudus ketika menghasilkan puisi, sebaliknya mempunyai keupayaan menanggung inspirasi dari luar. Penyair memiliki kemampuan imajinasi dan perasaan yang sangat tinggi ketika menulis perasaan yang sangat tinggi ketika menulis sebuah puisi. Pahaman romantisme berkembang di Eropah pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, khususnya di England, Prancis dan Jerman didominasi oleh lebih dari 100 tahun. Dominasi yang kuat ini merakamkan pemahaman dalam tanggapan pendukung-pendukungnya bahawa kesusastraan itu dapat diekspresikan secara tuntas melalui perasaan. Oleh hal demikian, dalam penulisan ilmiah ini akan membincangkan tentang sejarah perkembangan teori sastra era klasik. Dalam penulisan ilmiah kali ini, kumpulan kami memilih 2 objektif kajian. Yang pertama, menguraikan sejarah perkembangan teori sastra era klasik pada zaman Yunani hingga pertengahan abad ke-19. Yang kedua pula, menganalisiskan perbezaan pandangan Plato dan Aristotle mengenai teori mimesis pada era klasik. Seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang soalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah sejarah perkembangan teori sastra era klasik pada zaman Yunani hingga pertengahan abad ke-19? Persoalan yang kedua adalah jelaskan perbezaan pandangan antara Plato dan Aristotle mengenai teori mimesis pada era klasik. Di sini izinkan saya menerangkan tentang metodologi kajian. Merujuk Kamus Dewan dan Bahasa dan Pustaka, metodologi merupakan sistem yang merangkumi kaedah prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan dan sebagainya. Kajian pula bermaksud kegiatan mengkaji kes, kajian tentang sesuatu isu seperti institusi, orang dan sebagainya berdasarkan data dan maklumat yang terperinci yang dikumpulkan dalam jangka masa tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk, kajian instrumen, kajian dan cara mengumpul data. Berasal 4.1 kaedah kajian. Kajian ini dilaksanakan adalah dengan menggunakan
kaedah kualitatif bagi mengkaji sejarah perkembangan teori sastra era klasik pada zaman Yunani hingga abad ke-19 dan perbezaan pandangan antara Plato dan Aristotle mengenai teori mimesis pada era klasik. Sesuai dengan kajian, maka maklumat diperolehi melalui kaedah analisis dokumen bagi mendapatkan maklumat tentang tajuk kajian dengan lebih tepat dan terperinci. Teknik analisis dokumen merupakan kaedah berbentuk teks seperti bahan mencetak. Antara bahan mencetak yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini adalah seperti jurnal dan buku. Penyelidik merujuk kepada pendekatan yang menggunakan bahan-bahan atau sumber-sumber bertulis seperti buku, tesis dan sumber ilmiah lain sebagai asas untuk mendapatkan maklumat atau data yang relevan dalam kajian atau penyelidikan. 4.2 Instrumen kajian. Instrumen kajian ialah apa-apa alat atau cara atau apa-apa kaedah untuk memperolehi dan mengumpul data. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat adalah dengan menggunakan kaedah kepustakaan. Teori-teori yang disebut atau digolongkan dalam era klasik ialah teori yang muncul bermula dengan tokoh Yunani terpenting seperti Plato hingga ke era pertengahan abad ke-19. Perkembangan dari zaman Yunani hingga pertengahan abad ke-19 iaitu tempoh idea-idea asas diketengahkan yang seterusnya mempengaruhi perkembangan idea-idea tentang sastra selanjutnya. Terdapat beberapa teori penting yang muncul dalam tempoh ini iaitu teori peniruan Plato, teori mimesis Aristotle, teori sastra berasaskan kesan dan teori moral. Teori pertama yang sering dibincangkan sebagai asas kepada pemikiran sastra klasik ialah teori peniruan atau mimesis yang diperkenalkan oleh Plato. Plato ialah seorang pemikir dan juga ahli falsafah Yunani yang dilahirkan di Athens, Greek. Teori peniruan yang diketengahkan oleh beliau dianggap sebagai antara teori terawal yang menjelaskan asas konsep seni dalam kesusastraan. Menurut Plato, konsep seni adalah salinan daripada benda-benda ciptaan manusia, iaitu satu salinan daripada salinan yang pertama. Dalam konteks teori sastra dan kritikan sastra, Plato lebih diingati kerana konsepnya yang cukup terkenal iaitu mimesis yang bermaksud tiruan. Menurut Plato, puisi meluap-luapkan nafsu, membuatkan hati berkecamuk dan tidak tenteram, dan menjadikan orang emosional dan leka dengan perasaan. Ini semua menghambat terbentuknya ahli masyarakat yang peka terhadap tanggungjawab sivik. Selain itu, Plato juga mengamati puisi menangani bermacam-macam persoalan dan melibatkan pelbagai perasaan yang positif dan juga negatif. Sementara drama pula membesar-besar atau mendramatikkan permasalahan di samping menghadirkan watak-watak yang tidak sesuai, termasuklah Tuhan yang zalim, penipu dan buas nafsunya. Kesemua perkara ini berlega pada tahap perasaan dan mainan dengan perasaan. Lebih penting lagi, ia dikaitkan dengan keseronokan. Ini sekaligus bererti keseronokan khususnya yang didatangkan oleh mainan perasaan itu sebenarnya adalah negatif dan tidak sihat. Pengamatan ini semua cukup meyakinkan Plato bahawa puisi memang tidak mendatangkan kebaikan, malah merosakkan. Penolakan Plato terhadap sastra adalah berasaskan fahaman beliau terhadap dua realiti di atas. Menurut Plato, karya penyair adalah hasil tiruan kepada dunia tiruan atau sekunder yang memang sedia terpisah dari realiti sebenar. Ini bererti karya penyair itu 3 kali terpisah daripada kebenaran. Dengan kata lain, karya tersebut tidak dapat menggapai kebenaran dan oleh sebab itu ia juga tidak mampu untuk menawarkan kebenaran. Hujah Plato ini dengan sendirinya menemplak dakwaan dewasa itu bahawa penyair menyampaikan kebenaran. Bagi Plato, dakwaan tersebut meleset sama sekali dan kerana itulah puisi bagi beliau tidak ada gunanya. Idea Plato di atas itu menggariskan beberapa
perkara penting tentang sastra, cirinya, kandungannya, matlamatnya, kesannya dan sebagainya. Seperti yang disebut di awal perbincangan, idea Plato telah mencetuskan perbincangan, perdebatan dan sanggahan yang berlanjutan, malah hingga ke hari ini. Oleh hal yang demikian adalah tidak keterlaluan jika dikatakan teori-teori sastra dan kritikan hari ini sama ada sedikit ataupun banyak tidak lari daripada memperkatakan perkara-perkara yang Plato bangkitkan. Dengan kata lain, idea-idea Plato itu memang telah mewarnai pemikiran selanjutnya. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Whitehead apabila beliau secara usikan melihat seluruh falsafah barat itu tidak lebih daripada nota kaki kepada pemikiran Plato. Jelaslah, teori sastra era klasik Plato ialah permulaan untuk semua perkembangan teori era sastra era klasik yang lainnya. Teori kedua pula ialah teori mimesis Aristotle yang ditelusuri daripada pemikiran Aristotle yang dikembangkannya daripada idea peniruan Plato. Konsep peniruan yang difahami Plato tidak disetujui sepenuhnya oleh Aristotle. Malah, Aristotle memberikan tafsiran baharu kepada konsep peniruan itu. Aristotle ialah seorang ahli falsafah era Greek klasik kelahiran Stagira Magdon. Beliau juga merupakan anak murid kepada Plato selama 20 tahun. Menurut Aristotle, tiruan atau mimesis yang difahami bukan hanya sekadar tiruan seperti mana difahami oleh Plato. Bagi fahaman Aristotle, tiruan ini merupakan suatu penciptaan kreatif. Konsep ini berbeza dengan konsep peniruan Plato yang kelihatan lebih tegar. Namun, Aristotle membuka ruang peniruan yang lebih bertoleransi. Beliau juga berpendapat bahawa seni hanya merendahkan manusia yang hanya mengutamakan jiwa, emosi semata-mata. Berdasarkan buku Aristotle yang berjudul Poetika 1989, beliau mengatakan bahawa seni adalah suatu perkara yang bersifat universal. Sebagaimana penyair yang menghasilkan puisi-puisi ini bukan semata-mata meniru benda-benda daripada fenomena alam, sebaliknya menyusun dan mencipta semula sehingga muncul sesuatu yang baharu dan dapat diterima oleh naluri manusia. Aristotle juga menganggap meniru itu sebagai aktiviti semula jadi manusia. Berbanding dengan haiwan, manusia lebih suka meniru kerana cukup menyeronokkan bagi manusia. Hal ini dikaitkan dengan puisi yang diperkenalkan dan diketengahkan buat pertama kalinya. Namun, Plato berpendapat bahawa keseronokan ini merosakkan masyarakat. Tanggapan Aristotle ini memunculkan konsep peniruan baharu bagi memahami kewujudan karya kesusastraan sebagai hasil kreatif manusia. Pemikiran Aristotle tentang konsep mimesis ini ada dalam karyanya yang berjudul Poetics. Jelaslah bahawa Aristotle menolak idea peniruan Plato yang rigid dan terbatas itu. Sebaliknya, meluaskan maksud tiruan sebagai proses kreatif manusia. Selain berlandaskan konsep peniruan mimesis, kesusastraan juga difahami melalui pendekatan yang menekankan fenomena kesan terhadap khalayak. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai suatu bentuk seni yang bertujuan untuk meninggalkan pengaruh dan kesan tertentu kepada penonton, pendengar atau pembaca. Teori seumpama ini sering dikatakan sebagai teori pragmatik yang mempunyai hubungan dengan kesan praktik terhadap elemen psikologi manusia seperti emosi dan perasaan. Aktiviti kesusastraan seperti pementasan drama, pembacaan teks, deklamasi puisi dan persembahan lisan bukan sekadar bertujuan untuk menyampaikan mesej, malah berfungsi untuk memberi kesan langsung kepada khalayak. Kesan ini boleh muncul dalam pelbagai bentuk, termasuklah rangsangan emosi, perubahan sikap, kesedaran moral, serta pengalaman estetik yang mendalam. Oleh itu, keberkesanan sesebuah karya sastra sering diukur berdasarkan tahap pengaruhnya terhadap audiens. Sebagai contoh, penerapan pembelajaran kesusastraan Melayu di sekolah membolehkan pelajar menjiwai unsur dan nilai-nilai murni daripada segi kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan kewarganegaraan, menanam rasa bangga dan cinta terhadap tanah air dalam satu wawasan budaya kebangsaan yang dihasratkan,
serta mengembangkan perlakuan anggota masyarakat negara bangsa Malaysia. Menurut Suminto, beliau berpendapat bahawa pendidikan kesusasteraan Melayu diharap dapat memperkayakan kehidupan rohaniah manusia. Melalui pengajaran sastra, didapati banyak dimensi kemanusiaan yang penting dan menyangkut hal-hal tersebut yang sememangnya ada hubungan yang tidak terpisah antara manusia, sastra dan pendidikan. Manakala menurut A. Wahab Ali, disebabkan individu adalah salah satu golongan masyarakat, maka idea yang terkandung di dalam karyanya adalah salah satu cerminan masyarakat. Oleh itu, idea, pemikiran dan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya sastra lazimnya lahir daripada pengalaman hidup, pemerhatian serta interaksi pengarang dengan persekitaran masyarakatnya. Karya sastra bukan sekadar hasil imajinasi semata-mata, sebaliknya menjadi medium untuk merakam realiti sosial seperti budaya, adat konflik, kepercayaan dan permasalahan yang wujud dalam masyarakat pada sesuatu zaman. Melalui watak, latar dan tema yang diketengahkan, pengarang secara tidak langsung mencerminkan sikap, pemikiran serta aspirasi masyarakat sama ada dalam bentuk kritikan, teguran maupun sokongan terhadap norma sosial yang berlaku. Tuntasnya, karya sastra dapat difahami sebagai gambaran atau cerminan masyarakat yang melahirkannya. Refleksi psikologi yang terhasil daripada penghayatan terhadap sesebuah karya atau persembahan drama menunjukkan ukuran kekuatan kesan yang ditinggalkan oleh karya tersebut. Dalam konteks ini, kesusasteraan dilihat berfungsi sebagai medium yang memberikan keseronokan, kepuasan dan keseimbangan emosi kepada manusia. Aktiviti kesusasteraan seperti pementasan drama, pembacaan teks, deklamasi puisi dan persembahan lisan bukan sekadar bertujuan untuk menyampaikan mesej, namun perasaan dan emosi malah akan terkesan. Hal ini muncul dalam pelbagai bentuk seperti perubahan sikap, kesedaran moral dan pengalaman estetik yang mendalam. Pandangan ini mempunyai hubungan yang erat dengan pemikiran Aristotle yang menyatakan bahawa fungsi utama puisi dan karya sastra adalah untuk memberi kesenangan. Walau bagaimanapun, pandangan ini berbeza dengan Plato yang beranggapan bahawa penyair cenderung merangsang emosi secara berlebihan sehingga boleh mengganggu kestabilan jiwa manusia. Aristotle pula berpandangan sebaliknya, iaitu penyair perlu merangsang emosi halayak bagi mencapai kesan katarsis, iaitu proses pembersihan emosi supaya emosi yang tidak sihat dapat dikeluarkan daripada jiwa manusia secara terkawal. Oleh itu, Aristotle melihat sastra sebagai medium untuk merangsang emosi secara terkawal bagi mencapai katarsis, berbeza dengan Plato yang menganggap rangsangan emosi oleh penyair boleh menjejaskan kestabilan jiwa manusia. Teori seterusnya yang akan dibincangkan adalah teori moral. Falsafah moral merupakan satu cabang utama dalam bidang falsafah yang menumpukan perhatian terhadap persoalan nilai, khususnya berkaitan dengan konsep baik dan buruk, benar dan salah, serta tujuan sebenar kehidupan manusia. Sejak zaman Yunani kuno, perbincangan mengenai moral telah menjadi asas kepada pembentukan pemikiran etika barat. Dua tokoh yang paling berpengaruh dalam perbincangan ini, iaitu Plato dan Aristotle, telah mengemukakan pandangan yang sistematik dan mendalam tentang asas moral, walaupun pendekatan mereka berbeza dari segi teori dan praktikal. Plato melihat moral sebagai sesuatu yang berkait rapat dengan hakikat, realiti dan struktur jiwa manusia. Menurut beliau, kebaikan merupakan suatu nilai mutlak yang wujud dalam alam idea, iaitu idea kebaikan, the form of the good. Idea ini menjadi sumber kepada segala nilai moral dan pengetahuan manusia. Bagi Plato, manusia hanya dapat bertindak secara bermoral apabila mereka memahami dan mengenali kebaikan yang sebenar.
Plato membahagikan jiwa manusia kepada 3 bahagian utama, iaitu akal, semangat dan nafsu. Akal berfungsi sebagai unsur rasional yang bertanggungjawab membuat pertimbangan yang betul. Semangat pula berkaitan dengan emosi seperti keberanian dan kehormatan, manakala nafsu merujuk kepada keinginan jasmani dan kehendak material. Moral yang baik tercapai apabila ketiga-tiga bahagian jiwa ini berada dalam keadaan harmoni dengan akal memainkan peranan sebagai pengawal utama. Menurut Plato, kejahatan bukanlah sesuatu yang disengajakan, sebaliknya berpunca daripada kejahilan. Seseorang yang mengetahui apa itu kebaikan tidak akan memilih kejahatan. Oleh itu, pendidikan dan latihan intelektual sangat penting dalam membentuk individu yang bermoral. Plato menegaskan bahawa pemimpin yang ideal ialah mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan, iaitu golongan ahli falsafah. Dalam konteks masyarakat dan negara, Plato mengaitkan moral dengan konsep keadilan. Keadilan tercapai apabila setiap individu melaksanakan peranan masing-masing selaras dengan kebolehan dan kedudukan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa moral bukan sahaja berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan struktur sosial secara keseluruhan. Bagi Aristotle pula, selaku anak murid kepada Plato, beliau menerima beberapa idea gurunya tetapi mengembangkan teori moral yang lebih bersifat empirikal dan praktikal. Menurut Aristotle, tujuan utama kehidupan manusia ialah mencapai eudaimonia, iaitu keadaan kebahagiaan yang sebenar dan menyeluruh. Kebahagiaan ini tidak bersifat sementara, tetapi merupakan hasil daripada kehidupan yang dijalani dengan baik dan bermoral. Aristotle berpendapat bahawa kebajikan moral tidak diperoleh secara semula jadi atau melalui pengetahuan semata-mata, sebaliknya melalui amalan dan pembiasaan. Seseorang menjadi bermoral apabila mereka secara konsisten melakukan perbuatan baik sehingga ia menjadi sebahagian daripada watak mereka. Oleh itu, tindakan memainkan peranan penting dalam pembentukan moral. Salah satu konsep utama dalam teori moral Aristotle ialah konsep jalan tengah atau golden mean. Menurut konsep ini, kebajikan terletak di antara dua keadaan ekstrim, iaitu kekurangan dan kelebihan. Sebagai contoh, keberanian merupakan jalan tengah antara sifat pengecut dan sifat berani, manakala kesederhanaan pula terletak di antara sifat terlalu menahan diri dan sifat terlalu mengikut hawa nafsu. Aristotle juga menekankan peranan akal dalam membuat keputusan moral. Akal membantu manusia menentukan tindakan yang sesuai dalam situasi tertentu. Dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan praktikal, seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam kehidupan dan seterusnya mencapai eudaimonia. Secara keseluruhannya, pemikiran moral Plato dan Aristotle menunjukkan persamaan dan perbezaan yang ketara. Plato menekankan moral sebagai hasil pengetahuan terhadap kebaikan yang ideal dan mutlak, manakala Aristotle melihat moral sebagai hasil tindakan dan pembiasaan dalam kehidupan seharian. Pendekatan Plato lebih bersifat teoretikal dan metafizik, sementara Aristotle menekankan pengalaman praktikal dan realiti kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, kedua-dua tokoh ini bersetuju bahawa akal memainkan peranan penting dalam membimbing tingkah laku manusia dan tujuan akhir moral ialah mencapai kehidupan yang baik dan teratur. Teori moral Plato dan Aristotle saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang moral manusia. Kesimpulannya, pemikiran kedua-dua ahli falsafah ini masih relevan hingga ke hari ini dan terus menjadi asas penting dalam perbincangan etika serta pembentukan nilai moral dalam masyarakat moden. Persoalan kajian kedua, jelaskan perbezaan pandangan antara Plato dan Aristotle mengenai teori mimesis pada era klasik.
Mimesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya imitasi, kopi, dan representasi, ditemukan di mana-mana filsafat seni dan memiliki representasi bermacam-macam. Teori mimesis ini pertama dicetuskan oleh Plato dan diteruskan oleh Aristoteles. Mimesis juga merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno hingga akhirnya Abrams memasukkannya menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis sastra selain pendekatan ekspresif, pragmatik, dan objektif. Mimesis merupakan ibu dari pendekatan sosiologi sastra yang dilahirkan puluhan metode kritik sastra yang lain. Mimesis berasal dari Yunani yang bermaksud tiruan. Tambahan pula, mimesis juga berpijak pada pemikiran bahawa seni adalah usaha untuk mencipta sesuatu peniruan daripada alam. Selain itu, mimesis juga tidak hanya berlaku untuk seni rupa, malah ia berlaku untuk seni muzik, drama, sastra, dan sebagainya. Teori mimesis sangat penting dalam seni kerana dari zaman Yunani dan dihidupkan semula dalam seni Renaissance, terdapat beberapa perbezaan pandangan antara Plato dan Aristoteles mengenai teori mimesis. Bagi memulakan perbandingan, perbezaan pandangan Plato dan Aristoteles dapat dilihat terlebih dahulu melalui cara mereka mendefinisikan mimesis sebagai konsep asas yang menjelaskan sifat peniruan dalam pemikiran manusia. Plato menganggap idea yang dimiliki manusia terhadap suatu hal merupakan sesuatu yang sempurna dan tidak dapat berubah. Aristoteles pula mendefinisikan mimesis sebagai pandangan yang positif kerana Aristoteles menganggap idea-idea manusia bukan sebagai kenyataan. Jika Plato beranggapan bahawa hanya idea tidak dapat berubah. Justru, beliau juga mengatakan bahawa yang tidak dapat berubah adalah benda-benda jasmani. Aristoteles juga menyatakan bahawa sastra bukan kopi sebagaimana yang dikatakan oleh Plato, melainkan suatu ungkapan mengenai benda umum. Secara keseluruhannya, Plato dan Aristoteles memberikan definisi mimesis melalui dua pendekatan yang jelas berbeza. Plato menilai mimesis sebagai peniruan yang bersifat negatif kerana segala ciptaan manusia hanyalah salinan kepada idea yang sempurna dan tidak berubah. Aristoteles pula memberikan tafsiran yang lebih positif dengan menolak anggapan bahawa mimesis sekadar salinan. Perbandingan aspek kedua pula ialah di mana Plato dan Aristoteles memberikan idea mengenai mimesis dalam kalangan sastrawan dan seniman. Bagi Plato, mimesis dianggap sebagai tiruan yang jauh daripada kebenaran sebenar. Plato, menurut Wattenberg 2002, pengkarya seni tidak mempunyai keistimewaan dan memandang status mereka bertaraf lebih rendah daripada seorang penukang. Namun begitu, bagi Aristoteles, mimesis yang difahaminya bukan sekadar tiruan sebagaimana yang difahami Plato, tetapi tiruan yang berupa suatu penciptaan kreatif. Aristoteles menganggap seniman dan sastrawan yang melakukan mimesis tidak semata-mata menciplak kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan pembaharuan. Secara keseluruhannya, pandangan Plato terhadap mimesis dalam kalangan seniman dan sastrawan bersifat negatif kerana beliau mendefinisikan mimesis sebagai tiruan yang semakin menjauhkan manusia daripada kebenaran. Sebaliknya, menurut Aristoteles, mimesis merupakan suatu penciptaan yang kreatif. Justru, Aristoteles mengangkat martabat seniman sebagai penciptaan yang menyumbang kepada pengetahuan dan perkembangan manusia. Perbezaan mimesis menurut kedua-dua tokoh ini juga boleh dilihat dari aspek hakikat seni.
Seni telah dibincangkan oleh Plato di dalam bukunya yang berjudul Republic. Menurut Plato juga, hasil seni adalah salinan daripada benda-benda ciptaan manusia, ianya hanya satu salinan daripada salinan yang pertama. Oleh itu, peniruan ini telah menyebabkan hasil seni itu terpisah jauh dari kebenaran. Tambahan pula, mimesis adalah peniruan, bukan sahaja merujuk kepada pelukis, malah kepada pemuisi dan pelakon. Menurut Aristoteles pula, beliau berpendapat bahawa seni ialah peniruan alam. Seperti gurunya Plato, Aristoteles menumpukan perhatian kepada persoalan seni dengan melihat bahawa unsur peniruan atau mimesis sebagai yang lebih positif. Aristoteles mengatakan bahawa karya seni harus mempunyai nilai peniruan, iaitu meniru kejadian aktiviti di dunia. Aristoteles merujuk kepada karya drama, tragedi yang mewakili aksi dan kehidupan manusia. Ia mewakili manusia bukan dengan menceritakan kehidupan seseorang yang wujud dan hidup di dalam dunia, tetapi melalui cerita yang direka penulis dan pengarah. Sebagai kesimpulannya, perbandingan antara Plato dan Aristoteles mengenai teori mimesis memperlihatkan perbezaan asas dalam cara mereka memahami peniruan kedudukan seniman dan hakikat seni. Plato melihat mimesis sebagai tiruan yang jauh daripada kebenaran dan kerana segala ciptaan manusia hanyalah salinan kepada idea yang sempurna. Sebaliknya, Aristoteles menilai mimesis sebagai proses kreatif yang membantu manusia memahami realiti secara lebih mendalam. Pesan daripada kajian kami ini, perkembangan teori sastra era klasik dari zaman Yunani hingga pertengahan abad ke-19 memperlihatkan asas intelektual yang sangat penting dalam pembentukan tradisi kritikan sastra moden. Bermula dengan pemikiran awal Plato dan Aristoteles, teori-teori klasik telah membuka ruang perbahasan tentang hakikat seni, fungsi sastra, kedudukan seniman, serta hubungan antara karya dan realiti. Melalui kajian ini, jelas bahawa teori sastra era klasik bukan sekadar warisan sejarah, tetapi menjadi landasan penting yang terus mempengaruhi pemikiran sastra sehingga ke hari ini. Perdebatan yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles masih relevan dalam memahami fungsi seni, nilai sastra dan peranan pengarang dalam masyarakat. Kesimpulannya, perkembangan teori sastra era klasik dari zaman Yunani hingga pertengahan abad ke-19 memperlihatkan asas intelektual yang sangat penting dalam pembentukan tradisi kritikan sastra moden. Bermula dengan pemikiran awal Plato dan Aristoteles, teori-teori klasik telah membuka ruang perbahasan tentang hakikat seni, fungsi sastra, kedudukan seniman serta hubungan antara karya dan realiti. Teori peniruan Plato menjadi titik mula kepada wacana falsafah tentang seni, manakala Aristoteles memperluas dan memperhalus konsep tersebut melalui pendekatan yang lebih kreatif, sistematik dan bersifat kesejagatan. Perbandingan antara kedua-dua tokoh ini menunjukkan perbezaan falsafah yang ketara. Plato melihat mimesis sebagai tiruan yang menjauhkan manusia daripada kebenaran, sekaligus menilai seni sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Sebaliknya, Aristoteles menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahawa mimesis adalah proses kreatif yang membantu manusia memahami realiti secara lebih mendalam melalui struktur, aksi dan representasi kehidupan. Perbezaan ini bukan sahaja mencerminkan dua aliran pemikiran yang berbeza, tetapi turut membentuk asas kepada perkembangan teori estetika, teori moral, teori kesan dan pendekatan pragmatik dalam tradisi sastra barat. Melalui kajian ini, jelas bahawa teori sastra era klasik bukan sekadar warisan sejarah tetapi menjadi landasan penting yang terus mempengaruhi pemikiran sastra sehingga hari ini. Perdebatan yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles masih relevan dalam memahami fungsi seni, nilai sastra dan peranan pengarang dalam masyarakat. Justeru,
Teori-teori klasik ini bukan sahaja membentuk asas kritikan sastra, tetapi turut memperkayakan wacana intelektual tentang hubungan antara manusia, seni dan kebenaran. Audio Jungle.